Kadang dalam isu telefon di meja makan, orang yang kita sayang tidak kalah kepada orang lain. Mereka kalah kepada telefon yang kita pegang sendiri. Kalbu Fit. Sekat gangguan, jaga ibadah, muat turun di Play Store. Yang sakit dalam isu telefon di meja makan bukan telefon itu sendiri. Yang sakit ialah bila orang di depan kita rasa seperti pilihan kedua selepas skrin. Masalah telefon di meja makan bukan kita buka telefon sekali-sekala. Masalahnya bila orang yang dekat perlu bersaing dengan notifikasi untuk dapat perhatian. Rujukan saintifik yang baik biasanya bercakap tentang pola dan kaitan, bukan janji ajaib. PubNet, SagePub. Pemerhatian waktu makan menunjukkan peranti boleh menyerap perhatian penjaga dan mengurangkan respons kepada anak. Journals, SagePub pula memberi konteks tambahan. Kajian sistematik ini menilai bagaimana peranti ibu bapa boleh mengubah perhatian dan respons kepada anak. Jadi, untuk isu telefon di meja makan, mesejnya mudah tetapi berat. Telefon yang selalu mencuri mata akhirnya mencuri respons, perbualan dan rasa dihargai. Kos hubungan keluarga bukan dramatik tetapi terasa. Kurang mendengar, kurang eye contact, kurang bertanya dan makin banyak diam yang dingin. Dari sudut Islam, Surah Ar-Rum ayat 21 memberi arah. Perkahwinan sebagai tempat sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam isu telefon di meja makan, perhatian juga amanah. Untuk hubungan, buat aturan yang menjaga momen kecil, makan, bercakap, pulang kerja dan sebelum tidur. Letak semua telefon dalam satu bakul. Buat cukup kecil untuk dimulakan hari ini, tetapi cukup jelas untuk diukur malam nanti. Jangan cuma buang tabiat telefon di meja makan. Surah An-Nisa ayat 19 mengingatkan, adab bergaul dengan pasangan secara baik. Gantikan ruang itu dengan 20 minit berbual tanpa telefon, makan tanpa skrin atau bertanya khabar dengan mata memandang. Dalam isu telefon di meja makan, orang yang dekat tidak selalu perlukan nasihat panjang. Mereka perlukan kita benar-benar hadir. Kalbu Fit, sekat gangguan, jaga ibadah. Hadir untuk orang yang kamu sayang. Muat turun di Play Store.